Pernah tak kita terfikir, macam mana kalau rasa sakit yang paling kecil, yang kita rasa remeh je, sebenarnya membawa ganjaran yang paling besar? Hari ini, kita nak selami satu kisah yang ringkas tapi sangat mendalam. Ganjaran di sebalik ujian. Jom kita mulakan dengan satu soalan. Satu soalan yang mungkin boleh ubah cara kita pandang hidup seharian kita. Macam mana kalau setiap rasa sakit yang kita alami, tak kisahlah sikit ke, banyak ke, sebenarnya ada mesej tersembunyi. Satu makna yang jauh lebih dalam. Soalan inilah yang jadi kunci cerita kita hari ini. Ini kisah tentang seorang gadis bernama Mawar dan macam mana dia menemui satu kekuatan yang luar biasa dalam sifat yang kita mungkin selalu pandang ringan, iaitu sabar. Okey, cerita kita bermula dekat sebuah kampung yang tenang. Kat sinilah Mawar tinggal, seorang gadis yang memang terkenal dengan kebaikan hatinya. Dan dalam suasana yang damai inilah, satu perkara kecil bakal berlaku dan mengubah segalanya. Satu pagi itu, Mawar tengah seronok dekat kebun bunga dia, buat benda yang dia paling suka. Dia tengah bersihkan daun-daun kering, satu-satu, memang satu rutin yang menenangkan jiwa dia lah. Tengah-tengah syok tu, tiba-tiba ketenangan dia terganggu. Ahdoi, jari dia tak sengaja tercucuk duri Mawar yang tajam. Walaupun sikit je, tapi cukuplah buat dia terkejut dan rasa sakit. Macam kita jugalah kan, bila sakit mesti mengaduh dulu. Mata dia pun dah mula berair, tahan pedih. Tapi, masa tengah rasa sakit tu, dia teringat sesuatu. Sesuatu yang sangat penting. Pesanan dari ayah dia. Inilah turning point cerita ni. Ayah dia pernah ajar yang setiap rasa sakit, tak kisahlah kecil macam kena cucuk duri sekalipun, semua tu tak sia-sia. Ia sebenarnya satu cara untuk menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Bila dia faham benda ni, segalanya terus berubah. Sebaik saja Mawar teringat pesanan tu, terus jadi macam satu keajaiban. Sakit kat jari tu ada lagi, tapi cara dipandang sakit tu dah lain terus. Serta-merta, air mata dia berhenti dan tiba-tiba dia tersenyum. Senyum yang ikhlas dari hati. Cuba kita tengok perubahan ni. Daripada air mata sebab sakit, terus bertukar jadi senyuman. Dan senyuman tu bukan sebab sakit tu dah hilang tau. Tapi sebab dia sedar, rupa-rupanya ada rahmat tersembunyi di sebalik rasa sakit tu. Dan perlahan-lahan, dari bibir dia terucap kalimah Alhamdulillah. Bukan setakat sebut je tau, tapi itu tanda dia reda. Dia bersyukur. Dia bersyukur bukan untuk kesakitan itu, tapi untuk peluang pengampunan yang datang bersamanya. Tapi kan, cerita ni tak habis kat situ. Apa yang Mawar baru belajar ni akan diuji. Tak lama lepas tu, adik dia, Zain, balik rumah lari-lari sambil menangis. Lutut dia luka sebab jatuh. Kat sinilah kita nampak Mawar berubah daripada seorang pelajar kepada seorang guru. Dia pujuk Zaid bukan dengan cakap nanti baiklah tu. Tak. Dia bagi satu idea yang wow. Dia kata, jangan menangis Zaid, sakit ini istimewa. Lepas tu, Mawar pun kongsi apa yang dia baru faham tadi dengan Zaid dalam 3 langkah yang simple je. 1, jangan mengeluh. 2, ingat Tuhan. Dan 3, sabar sikit. Sebab di hujung kesabaran tu, ada ganjaran menanti. Bila Zaid dengar apa yang kakaknya cakap, terus menusuk ke hati dia. Tangisan dia pun berhenti. Tiba-tiba, luka kat lutut tu bukan lagi sekadar luka biasa. Ia dah jadi sesuatu yang ada makna. Masa itulah dia mula faham. Dan sejak hari itulah, kebun Mawar kat rumah diorang tu dah jadi lebih dari sekadar taman bunga. Ia dah jadi macam kelas istimewa untuk mereka berdua. Tempat yang selalu ingatkan Mawar dan Zahid tentang pelajaran paling penting, iman dan sabar. Jadi, apa sebenarnya maksud sabar dalam cerita ni? Ia bukan setakat tahan sakit diam-diam tau. Tak, sabar tu sebenarnya satu tindakan yang aktif. Kita tanggung ujian tu dengan penuh yakin yang inilah cara untuk kita membersihkan diri dan jadi lebih dekat dengan Tuhan. Inilah pengajaran paling besar dari kisah Mawar. Macam bunga mawar tu kan, cantik tapi ada duri yang menjaganya. Macam tu jugalah hidup kita. Di sebalik setiap ujian, setiap kesakitan, ada rahmat tersembunyi yang menanti untuk kita temui melalui kesabaran. Sebagai penutup, jom kita fikir sekejap. Dalam hidup kita sekarang ni, apa agaknya tusukan duri kecil yang kita tengah hadapi? Mungkinkah perkara yang kita rasa macam beban tu sebenarnya satu rahmat yang tengah tunggu masa je untuk kita sedar?